Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, sejak dahulu, manusia belajar tentang dunia melalui cerita. Cerita membentuk cara berfikir, nilai dan juga akhlak. Hari ini, cerita itu tidak lagi hanya didengar atau dibaca. Ia bergerak, ia hidup dalam bentuk animasi. Animasi bukan sekadar hiburan. Ia mempengaruhi cara kanak-kanak melihat dunia. Ia membezakan antara mana baik dan juga mana yang buruk, serta membentuk emosi mereka. Persoalannya, dalam kepesatan animasi moden hari ini, adakah kita masih sedar akan sepadan yang sepatutnya dijaga? Animasi ialah seni menghidupkan lukisan dan objek melalui pergerakan dan ilusi visual. Namun, animasi bukan sekadar teknik. Ia membawa mesej, nilai dan cara berfikir. Dalam Islam, animasi bukan sesuatu yang diharamkan secara mutlak. Ia adalah medium yang dinilai berdasarkan tujuan dan kandungannya. Animasi Islam bukan bermaksud semua karya mesti berunsur dakwah secara langsung. Sebaliknya, ia merujuk kepada animasi yang membawa mesej kebaikan, tidak bercanggah dengan syariah, tidak merosakkan akidah, akhlak dan juga minda, serta sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Oleh itu, kepentingan animasi Islam terletak pada peranannya sebagai alat pendidikan nilai, bukan sekadar hiburan semata-mata. Antara isu paling membimbangkan ialah seksualisasi dan aurat dalam animasi. Banyak watak digambarkan dengan tubuh yang tidak sepatutnya ditayangkan, pakaian ketat dan gerak yang terlalu sensual. Bagi orang dewasa, mungkin ia nampak biasa. Namun, bagi kanak-kanak yang kecil, ini proses pembelajaran awal mereka tentang normalisasi dan apa yang dianggap boleh diterima. Dari sudut syariah, kemudahan ini jelas melanggar batas aurat dan adab malu yang Islam ditekankan dari sejak kecil. Dari sudut sains, ia merangsangkan perkembangan seksual para matang dan mengganggu pembentukan emosi serta identiti kanak-kanak. Apabila perkara ini ditonton berulang kali dan setiap hari, yang salah mula kelihatan biasa dan yang melampau tidak lagi dipersoalkan. Sebab itu, ibu bapa, pendidikan dan pembikin animasi perlu sedar bahawa animasi adalah senjata budaya. Kerana apa yang masuk di dalam mata akan hingga ke dalam hati dan membentuk jiwa ke kemudian hari. Isu yang seterusnya adalah elemen khurafat, najis dan akidah. Terdapat animasi yang menjadikan sihir sebagai kuasa utama. Ada juga watak yang dipuja dan ada juga animasi yang menggambarkan kuasa mutlak selain kuasa Allah. Terdapat kajian psikologi yang menyatakan bahawa kanak-kanak yang bawah umur 7 tahun ni diorang sangat suka untuk membezakan fantasi dengan realiti. Diorang punya akidah pun adalah sangat lembut, jadi elemen-elemen negatif ni mampu dan boleh mengkaburkan akidah kanak-kanak kita. Satu lagi isu penting dalam animasi ialah unsur keganasan. Walaupun sering dipersembahkan dalam bentuk kartun, kajian psikologi menunjukkan pendedahan berulang boleh mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Sebagai contoh, animasi viral seperti Skibidi Toilet. Ia menampilkan pergerakan yang sangat pantas, bunyi yang kuat serta situasi konflik yang bersifat kacau bilau tanpa konteks moral yang jelas. Bagi kanak-kanak, kandungan sebegini boleh menggalakkan reaksi emosi berlebihan seperti ceritan, kemarahan dan suka mengawal tingkah laku. Islam sangat menekankan ketenangan, adab dan kawalan diri. Justru, hiburan yang menormalisasikan kekacauan perlu dinilai dengan lebih berhati-hati. Selain kandungan yang jelas, animasi moden juga sering menyampaikan ideologi secara tersirat melalui penceritaan, watak dan simbol visual. Antara yang kerap dibincangkan ialah normalisasi LGBT, individualisme melampau dan budaya pemberontakan terhadap autoriti seperti ibu bapa, agama dan tradisi.
Fenomena ini bukan sekadar kebetulan atau teori konspirasi. Dalam kajian media, ia dikenali sebagai strategi soft power through storytelling yang telah digunakan sejak sekitar 1980-an, di mana hiburan berfungsi sebagai alat membentuk pemikiran dan budaya masyarakat secara perlahan tanpa paksaan. Disebabkan animasi bersifat santai dan menghiburkan, mesej ideologi ini mudah diterima tanpa penonton sedar mereka sedang dipengaruhi. Oleh itu, dari perspektif Makasih Syariah, pembinaan animasi perlu lebih bertanggungjawab agar tidak bercanggah dengan fitrah manusia serta tidak menghakis nilai agama, keluarga dan moral masyarakat secara tidak langsung. Tahukah anda, hampir 9 daripada 10,000 kanak-kanak di Malaysia telah menonton animasi dari sejak kecil lagi. Ini menunjukkan generasi yang sekarang yang telah dibesarkan oleh skrin. Pada tahun 2023, animasi seperti Omar dan Hana mencecah puluhan bilion tontonan. Ini membuktikan animasi memang kuat disampaikan dan mudah dipengaruh. Di peringkat global, WHO melaporkan kanak-kanak berusia 5 hingga 17 tahun menonton animasi purata 3 jam hingga 5 jam sehari. Di Jepun, industri anime bernilai puluhan bilion dolar. Namun, majoriti anime tersebut telah mengandungi unsur-unsur yang tidak selari dan nilai syariah. Manakala di Korea dan Amerika Syarikat pula, animasi digunakan sebagai penyuntikan nilai liberal dan pemisahan agama daripada kehidupan. Sekarang saya nak bercakap tentang makasih syariah dalam pembangunan animasi. Makasih syariah ini penting untuk memastikan setiap animasi mempunyai nilai-nilai murni berkenaan dengan agama, akidah dan adab. Terdapat 5 kategori makasih dan saya akan terangkan satu-satu. Yang pertama, hifz ad-din, iaitu menjaga agama. Setiap animasi perlulah jauh dari unsur syirik, pujaan makhluk dan khurafat yang boleh mempengaruhi minda anak-anak atau penonton itu sendiri. Yang kedua, hifz al-aql, iaitu menjaga akal. Sebagai umat Islam, kita sepatutnya mengelakkan daripada meletakkan kandungan yang boleh merosakkan pemikiran penonton. Contohnya, keganasan melampau, seksualisasi dan propaganda nilai songsang. Ini semua ia akan menyebabkan akhlak dan akidah umat Islam semakin rosak. Yang ketiga, hifz al-nafs, iaitu menjaga nyawa. Kita tak boleh menormalisasikan aksi bunuh diri yang dianggap lucu kerana mungkin anak-anak juga menganggap sesuatu pembunuhan itu terjadi kerana hanya untuk bergolong senda tanpa sedar ia telah merenggut nyawa seseorang. Yang keempat, hifz al-nas, iaitu menjaga keturunan. Dalam semua animasi perlulah melindungi nilai fitrah keluarga, identiti gender dan adab pergaulan. Yang terakhir, hifz al-amal, menjaga harta. Jauhilah modal-modal eksploitasi seperti loot box, gambling mechanism dan dalam game animasi. Seterusnya, saya akan terangkan tentang qawaid fiqhiyah yang berkaitan dengan isu yang kami kaji. Yang pertama, kita ada al-umur bi maqasidah. Setiap animasi tersebut dinilai dengan niat dan tujuan. Jika niat adalah kepada pendidikan, dakwah dan pembentukan akhlak kanak-kanak kita, maka pembuatan animasi tersebut adalah diharuskan. Yang kedua, al-darar yuzal. Setiap kemudaratan wajib ditolak. Jadi kalau animasi tersebut membawa kesan negatif kepada akidah, emosi dan akhlak kanak-kanak, maka sebaiknya kita tolak. Akhir sekali, kita ada al-adah muhakamah yang membawa maksud budaya boleh diterima selagi tidak bercanggah dengan syariah Islam. Jadi kat sini membawa maksud yang animasi boleh menjadi moden, urban, futuristik selagi tidak berlanggar dengan panduan Islam. Kesimpulannya, animasi adalah medium yang sangat berpengaruh dalam membentuk pemikiran, emosi dan nilai masyarakat, khususnya kanak-kanak. Dari sudut Islam, animasi perlulah menjaga batas syariah, menjaga akidah, akhlak dan fitrah manusia. Oleh itu, pembangunan animasi perlulah berlandaskan makasih syariah dan qawaid fiqhiyah agar ia bukan sekadar menghiburkan tetapi mendidik dan memelihara insan.